Hai hampa, nama saya Medemika. Hari ni saya nak bawa hampa tengok apa yang ada dekat Bangi Square 3. Jom! Untuk pengetahuan hampa, Bangi Square 3 ni baru je dibuka pada April tahun ni. Terletak di Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Buka daripada jam 11 pagi sampai 12 malam. Tempat ni sangat besar dan luas. Konsep dia lebih kurang macam food court lah. Ada lebih kurang 40 kedai, macam-macam menu ada. Hampa nak nasi berlauk, western, masakan Cina, menu Thailand, mamak, dessert, pizza dan segala jenis air yang hampa nak minum semuanya ada. Memang rambang mata, tak tahu nak order yang mana. Saya paling tertarik sekali tengok beef roti ni. So nak try lah. Tapi tak available pula. Jadi saya decide untuk try nasi kaumok dan pulut mangga. Lepas hampa bayar, hampa akan dapat device ni tau. So nanti dia akan bunyi kalau order dah siap. Kat sini pula tempat hampa nak order ayak. Beritahu je nombor meja. Nanti dia pun main hantar kat hampa. Paling champion setakat ni rojak Pasembo Penang Haji Ibrahim. Sedap gila. Hampa wajib try yang ni, okey? Nasi kaumok dengan pulut mangga ni pun saya try. Not bad, sedap juga. Santan pulut mangga ni memang berlemak dan pekat. Sedap sangat-sangat. Kat sini ada kipas besar macam ni. Memang takkan panas, berangin je. Ni pula suasana malam minggu. Meriah kan? Hampa don't worry, kat sini ada tandas, ada surau, kawasan parking yang luas. Ada juga kawasan parking ekstra disediakan. So, hampa tak perlu risau buat parking ni, okey? Kat sini pun ada barbershop. Senang kan? Lepas potong rambut, boleh terus pergi makan. Overall, bagi saya, Bangi Square 3 ni memang best. Kalau hampa tak tahu nak makan apa, memang main sini lah tempat dia. Confirm tak boring. Jumpa di next video. Bye!